Cakap tentang undang-undang dan politik ni, saya fikir kita kena rasional. Kita kena rasional ni kenapa? Keputusan mahkamah berkaitan dengan kuasa raja dan sebagainya, ini perkara yang sangat penting bagi negara kita dan kelangsungan sistem beraja itu sendiri. Kalau kita sering mengaitkan apa orang ramai nak, apa orang politik mahu tentang sistem perundangan kita, maka kita tidak akan dapat menjadi gagah mendepani masa depan dengan merujuk pada sistem apa raja kita ini. Jadi saya fikir orang ramai kat luar sana pun kena fikir bukan semata-mata dalam menggunakan kacamata politik dalam isu ni. Saya fikir kita perlu lihat kepada perkara yang begitu mendasar dalam sistem sebuah negara yang mempunyai raja ni. Kita tak mahu atas dasar kuasa politik, kehendak politik, orang politik dan sebagainya dia menentukan akan dapat menentukan apa sistem yang kita amalkan. Jadi saya harap kita harus jelas dalam isu ini.